Assalamualaikum dah hai semua. Okey, nama saya adalah Muhammad Syarifuddin bin Zainal Abidin. Nombor metrik saya I24207769 dan juga kod khusus yang saya ambil kali ini adalah 6143 iaitu penumbuhan dan pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey, hari ini video saya adalah video yang bertajuk reka bentuk dan juga pengurusan sudut pembelajaran di Pusat Tadika Cemerlang. Okey, jom kita teruskan. Okey, apa tu sudut pembelajaran? Mesti ramai tertanya apa tu sudut pembelajaran, betul tak? Okey, sudut pembelajaran ni dia merupakan ruang khas yang membantu kanak-kanak untuk meneroka, untuk bermain dan juga belajar secara aktif. Okey, jadi ruang ni juga dia perlulah bersih, selamat dan juga mempunyai pencahayaan yang baik serta dilengkapi dengan bahan pembelajaran yang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya adalah saya akan memberitahu tentang ciri-ciri sudut pembelajaran yang sesuai. Okey, yang pertama adalah perlulah ada rak penyimpanan rendah dan juga mudah dicapai. Yang kedua adalah bahan pembelajaran yang disusun secara sistematik. Yang ketiga adalah laluan pergerakan yang selamat. Yang keempat, pengudara dan juga pencahayaan yang mencukupi. Dan juga yang terakhir ni adalah hiasan yang menarik dan juga berwarna-warni. Dengan kata lain, itu adalah untuk menarik minat kanak-kanak. Okey, seterusnya, apa contoh aktiviti yang kita boleh buat dekat sudut pembelajaran ni? Okey, saya akan beritahu. Yang pertama adalah kita boleh buat aktiviti membaca buku cerita, bermain blok binaan dan juga kita boleh melakukan pelbagai aktiviti seni dan juga craft. Dan juga yang terakhir adalah kita juga boleh bermain permainan yang manipulatif. So memang sesuai di situ untuk kanak-kanak. Okey, seterusnya saya nak beritahu tentang apa kaitan dengan perkembangan kanak-kanak kan? Apa kaitan sudut pembelajaran ni dengan kanak-kanak? Okey, untuk yang tertanya-tanya apa kaitannya? Okey, saya akan beritahu. Sudut pembelajaran ni dia dapat membantu perkembangan. Perkembangan apa tu? Perkembangan daripada segi fizikal, dari segi kognitif dan juga dari segi sosial emosi dan juga yang terakhir adalah bahasa. Okey, kita ada 4 perkembangan. Okey, apa yang boleh dikatakan dengan perkembangan dari segi fizikal? Okey, fizikal ni kita dapat menguatkan koordinasi tangan dan juga mata kanak-kanak ni. Untuk dari segi kognitif pula, kita dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak tu berfikir dan juga untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, untuk sosial emosi pula, apa perkembangan yang dapat dibuat kan? Okey, kita akan dapat kita akan dapat belajar bekerjasama dan juga berkongsi dengan rakan. Jadi kanak-kanak tu dia akan belajarlah macam mana nak buat tu secara berkumpulan, nak main tu secara berkumpulan. So macam tu lah. Dan juga dari yang terakhir adalah dari segi bahasa pula, kita dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga pembendaharaan kata kanak-kanak. Okey, di situ jelaskan semua. Alright, jom kita pergi yang seterusnya. Seterusnya adalah saya nak beritahu dengan apa kaitan sudut pembelajaran ni dengan teori ataupun model lah. Okey, saya akan beritahu tentang sebagai contoh saya ambil model Bronfenbrenner. So menurut model ni persekitaran pembelajaran ni dia memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Sebab apa? Sebab sudut pembelajaran ni yang konduktif ni dia dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang positif dan juga dapat membantu dia punya perkembangan secara menyeluruh. Okey. So, jadi semua dah jelas kan setakat ni. So kita dah sampai di penghujungnya
Okey, apa yang saya dapat simpulkan adalah sudut pembelajaran ideal ni dapat membantu kita, membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal, kognitif, bahasa dan juga sosial emosi. So, tugasan ini dia memberi saya tentang pemahaman bahawa pengurusan prasarana yang baik ni sangat penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkualiti. Okay, so itu je daripada saya. Bye bye.